Kami tangki kami masih atasnya. Tidak nak kami tangki. Tangki itu tangki stok saja. Habis sudah stok. Habis bawah sini sudah level di bawah. Aku kemarin dulu aku sambut sudah 2 drum itu air hujan. Kalau panas-panas berendam ke dalam drum. Termasuk minum. Pandai. Daripada Omar. Dari Erif. Kalau kamu tiada kencing manis, tiada pendapat itu di hospital. Tidak kamu datang ke bayar sendiri. Tiada pendapatan. Yang penting saya Ada. jadi kenapa gila tuh? Istilah RM1 sana. Katanya kalau ada jadi kerjaan Ustaz. Ada lagi buku yang ini Ustaz. Setnya hilang. Saya mau beli. Apa hilang? Kau lah murid baru ini Anak ini saya selalu pakai cerita tahu mana dorang buang. Ustaz, ini masih bujang Ustaz kalau mau ngurut. Anak mama. ini Ingat siapa? Mama rekomen ya, Sat. Oh ya kak. Ustaz, mau tempat telespennya. Digunakan, Ustaz. ini murid si Ustaz 1 tahun 1 kali. Ya tem cuti saja Bang. Buku ni nah. Nah Ustaz ada orang baru lagi dia pun mau nih buku. Iya. Baru kah? Iya, Baru kenalan tahun ni hari tu. Belum. Sudah belum? Ustaz tanda bawa kau Ustaz. Sudah. Tak lupa. Sudah. Hilang gitu. Aku punya buku sudah mandi. Mama, Ya Ustaz. Mama jangan tengok pintu nah. Apa, Ustaz? Jangan sangka pintu satu paksaan nah. Tidak Aku ingat orang baru. Entahlah. Baru. Kan Oh. bilangnya kan Saya kita tak minta Mama Karimah yang buat ah. Tiada jasna itu. Kau terima. Itu yang tin itu kan Karima punya. Sebenarnya yang start tuh memang Karima dari tahun 2019. Tahun apa? Tapi alhamdulillah kita boleh bersedekah RM1 pun boleh. Alhamdulillah. Ada Sampai mau aku sekarang. dapat aku balik tuh itu isinya. Sampai sekarang alhamdulillah kita panjang umur. Dapat juga berpulih berjumpa sama Ustaz. Sudah 6 tahun. Kan? 2019 sampai sekarang berapa tahun? Dia tahu. 6 tahun. Setelah 2 tahun. 6 tahun. Ini buku ni Ustaz bulan 16 bulan 10 Ustaz. Covid cuti lah. Covid. 16 bulan 10 nih bulan buku 4 tahun. Kalau tolak Covid 4 tahun dah. Sama jasna itu. Dia yang tukang kira sebab aku tidak pandai. Kalau ada kosong-kosong aku pandai kira, tapi kalau tidak kosong tidak aku pandai kira. Dia pengarang tuh. Dia pengarang. Bukannya pengarang tuh, auditor, dia auditor. Okey, kita mulakan kelas kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina Allah waqta' 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Mama, mari kita cek siapa yang ada, siapa yang tidak ada. Ada yang ragu-ragu lagi mau datang. Oh ya kak? Ada lagi menelpon si Karima, macam si Karima ini tukang ajar. Ajar mau bagaimana? Bagus nama boleh ganti Ustaz. Mama kalau rasa berat tak perlu datang ngaji. Tak ada satu paksaan pun. Tak ada satu kewajipan pun. Wajib Ustaz. Mau tahu Ustaz ni? Ya, pasal masih ada lagi yang WhatsApp saya personal, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Dah bagi tahu dah ada kan. Melainkan saya cakap, saya cancel hari ni. Ni dah cakap ada pun tanya lagi. Maksudnya, dia tu ada urusan. Ada urusan. Tapi dia semua dia fikir sebab tak ramai yang tanda. Jadi, kalau dia datang, dia kata tak ramai. Dia tanya saya tu, tapi saya tak reply. Mama Angeline, sihat? Sihat dah, Alhamdulillah. Sebab semalam Mama senang beritahu Mama demam. Ya, 2 hari dah. Allah, tersadai 2 hari ya. Jangan penutupan raya Ustaz. Penutupan raya. Nora Majid, Mama Siti Haji. Oh, okey. Mana kan Nora Majid? Mama Nora. Oh ada. Alhamdulillah boleh bertahan. Nora hadir Ustaz. Mama Rosnah ada. Mama Malia ada, Mama Farah. Belum sampai, kejap lagi. Umi sayang. Mana si Umi saya? Siapa kan Umi sayang? Tangan. Oh ini. Tinggal Ustaz sabut Ustaz. Tinggal Ustaz sabut. Ayah mencari. Ada yang komen tidak tahu. Tempat kami lain. Ya, saya rumah saya panggil Umi dia. Ini ada tambahan saya. Nadil. Umi bin sayang. Mama N Sayang. ada. Hadir Ustaz. Mama Siti Aidah, Mana? Mana si Aida? Dua ada. Mama Ina ada, Mama Siti Hajar ada. Okey. Mama Jen ada, Mama Babuluh ada. Mama Hamidah. Ada. MDM Azwin. Mana satu MDM? Mana MDM? 0138503552 siapa? Ha? Itu Mama Babu. MDM Azwin. Oh dia sampai. Nanti kasih tahu sana Ustaz Ustaz, masuk lebih di bagus blog. kau simpan nama bagus-bagus Ustaz. Lama. Banyak kali dah saya bagi tahu. Banyak kali dah saya bagi tahu. Kali beritahu ya pun namanya HHMJ. Aku tak ikut ketua. Itu nama penuju tuh. Kalau type Hajar Mama Pesyarah ada. Saya kalau saya tulis nama penuh. Yang saya tahu nama penuh, saya tulis nama penuh. Mama pun Ustaz. Mama Nur Alia Maisara. Mama Nur Alia Maisara nama betul kan? Nur Alia Maisara. Mama Alia nama betul apa? Dia tahu. Lagi baik kurang asin. Nama sendiri pun dah tahu. Minum. Banyak minum ini kan orang bagus. Mama Zaitun. Mama Zaitun. 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 Ni. Mama bagi nombor Mama. Tolong dalam grup Mama. Mama pengurus mana pengurus? Oh, Mama Karima. Tina. Mama Kar. Mama Kar. Mama Kartina masukkan Mama Zaitun. Kerja ni. Masuk sekarang. Bukan si Karima, si Kartina. Nah, ini si Karima. Kalau si Karima Karima yang pandai ni. Masukkan sekarang. Kalau nanti lupa nanti. Okey. Ada Mama yang tak tanda lagi ya?
Yang tak tanda, yang tak sebut nama lagi. Semua dah kan? Mau masuk ke sekarang Mama. Lepas tu nanti Mama Zaitun nanti hai dalam tu lah. Hai, saya Mama Zaitun. Supaya senang kami nak save. Nama penuh. Okey Mak, kita mulakan kelas kita. 5 minit. Ada apa-apa nak tanya? Nak minta pengesahan ataupun nak mulakan sesuatu ataupun Mama, kitab kita nak habis dah tau. Kalau Mama pasan, saya rasa tak sampai lebih kurang 30 line je lagi. Nak habis dah? Tapi lama lagi tu Ustaz. Ha. Saya rasa insya-Allah tahun ni habis kot. Separuh lagi habis. Sambung lagi kita baru. Kalau habis kitab ni, kalau Mama nak sambung lah. Kalau Mama tak sambung, kita bubar lah. Kalau Mama nak sambung, saya buka kitab lain. Kalau Mama tak sambung, kita bubar. Ustaz, kalau hanya 3 orang yang datang, buat Ustaz. Ini banyak ini. Banyak ramai. Orang di akhirat kena tanya Ustaz. Biar Ustaz. Kenapa Ustaz nak mengajar? No. Jawab. Okey, ada soalan tak? Apa-apa ke? Ada? Hari ni tajuk tak banyak. Hari ni tajuk sikit je. Sebab dia dah hujung-hujung ni, dia lebih pada benda-benda sunat, benda-benda yang ringan-ringan. Saya boleh baca. Dan kebanyakan perkara yang di belakang-belakang ni yang memang di awal, siapa yang ikut daripada awal memang kita dah sebut banyak lah. Okay, Ustaz, soalan satu. Ya, Mak? Kita dah wuduk masa sebelum maghrib. Kita nak wuduk ataupun kita dah wuduk? Dah. Kita dah wuduk sebelum maghrib. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Okey, lepas tu kita solat maghrib. Antara maghrib dan isyak tu kita, bila kita nak sembahyang isyak pula kita lupa. Apa ni, wuduk ni ada lagi ke tidak? Ada lagi ke tidak? Was-was. Okey. Jadi ada ulama berpendapat sembahyang je dan sembahyang kita sah. Apa pendapat Ustaz? Tapi kalau was-was tu kan, Itulah kalau Imam Syafi'i, was-was ni kena ambil wudhu balik kan? lebih baik. Tapi ada yang berpendapat kita kata sembahyang je. Solat je dia kata. Solat sah. Mama pernah lalui tak? Pernah, tapi kita Tapi ambil wudhu. Ada tak yang lalu tapi tak ambil wuduk? Macam kadang-kadang kita lupa, kita kentut ke tidak. Kentut ke tidak? Kena ambil dulu. Was-was. Was-was kan baik. Okey, dia ada dua pandangan tau. Yang pertama, satu kata tak perlu ambil wuduk. Apa asas? Memang ada dalam kitab tu disebut Mak. Asas dia apa? Asal tadi adalah dia pakai kaedah apa? Al-yaqin la yuzalu syak. Maksud dia sesuatu yang diyakini tidak dibatalkan dengan sesuatu yang syak. Yakinnya apa? Sebelum maghrib kita dah ambil wuduk. Sepanjang daripada kita ambil wuduk sampai ke kita nak solat balik tu, ada tak kita terbuat perkara-perkara membatalkan wuduk? Tak. Maka bila tak tu, terpakai wuduk yang sedia ada tu. Itu satu pandangan. Satu lagi pandangan kata, terpakai tetapi lebih afdal wuduk semula. sebab kita was-was. Wuduk semula tu bukan sebab kita wuduk kita batal. Tetapi takut. Yang kata was-was tu takut. Jadi dua-dua pandangan betul. Siapa pegang pandangan yang tak perlu wuduk balik pun betul. Siapa yang pegang pandangan perlu wuduk balik pun betul. Yang tak betulnya tak pegang dua-dua. Clear? Kalau saya ambil wuduk semula. Sebab apa? Itu lebih melegakan hati saya yang gundah gulana ni. Hati manusia ni,
dia cepat sangat twist. Jadi macam mana kita nak kontrol atau nak counter kita punya hati, ambil wuduk. Selesai dah. Baik? Memang ada disebut dalam kitab tu. Hak yang Mama sebut tu betul lah tu. Lagi? Ya, Mak? Sah, Mak? Bolehkah kita melakukan sujud sahwi sedang kita tidak pasti yang kita sama ada tertinggal doa kunut ataupun ayat awal? Mama, boleh ke tidak kita melakukan sujud sahwi sedangkan kita Tidak pasti. tak pasti sama ada kita tertinggal doa kunut ataupun tahiyat awal. Mama, sujud sahwi ni dia bukan dua tu je, dia ada lebih daripada tu. Mama baca Fatihah ketika rukuk. Mama baca Fatihah ketika rukuk. Mama baca tahiyat, Mama biasa baca tahiyat awal ketika duduk, ketika berdiri betul. Saya selalu macam tu. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak. Dah separuh dah pun tengok. Membaca sesuatu bukan pada tempat dia juga termasuk disunatkan sujud. Kalau Mama tak pasti, Mama tertinggal kunut ataupun Mama tertinggal tahiyat awal. Tapi ada tinggal tak? Tidak pasti, kemungkinan Tidak, tidak, Wan. kemungkinan tidak. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Was-was. Boleh tak nak sujud sahwi? Boleh. Sebab apa? Dia menggantikan sesuatu yang kita terlupa. Benda terlupa ni boleh jadi ya, boleh jadi tak. Maka tak ada masalah. Tapi kalau confirm tidak ada apa-apa yang, dia cerita confirm ah. Kalau confirm tidak ada apa-apa yang kita tertinggal, jangan buat sujud sahwi ya. Takut dia jadi menambah rukun. Okey? Boleh. Lagi? Bagi yang ni Ustaz, bagi yang kita memang tinggalkan doa. Boleh ke kita sujud? Bagi yang memang sengaja meninggalkan doa kunut. Pandai-pandai. Okey, Mama. Kalau kita solat zuhur, ada apa yang dalam solat zuhur yang boleh menyebabkan sunat digantikan dengan sujud sahwi? Kalau kita solat zuhur, tahiyat awal. Kalau solat subuh, siapa yang solat subuh memang tinggal kunut? Katakan. Kadang-kadang Kalau sudah Lupa hadis, kalau lupa tinggal lah. Kalau lupa Mama, tinggal. doa kunut dalam mazhab Syafi'i doa. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i disunatkan orang yang meninggalkan perkara-perkara sunat abad untuk sujud sahwi. Sampai ke tahap sekiranya imam tu dia tak buat tahiyat awal. Maka sunat makmum ni mufarakah. Nak bagi tahu kata betapa besar galakan ataupun tuntutan untuk sujud sahwi apabila tertinggal mana-mana sunat abad. Makanya kalau sampai macam tu sekali, yang sengaja pun, yang tak sengaja pun sunat ganti dengan sujud sahwi, yang sengaja lagi-lagi lah sunat. Faham? Maksud dia, kalau yang tak sengaja pun disunatkan menggantikan dengan sujud sahwi, apatah lagi memang kita niat nak tinggalkan, lagi-lagi lah sunat. Itulah kaedah. yang kita jadi kalau yang kita ni mengikut imam tak baca dulu. Lepas habis tu kita sujud sahwi. Boleh ke tidak? Sedangkan kita mengikut imam pun tak baca. Okey. Imam tak sujud sahwi kan? Imam tak sujud sahwi. Jadi Boleh. boleh kita sujud sahwi? Boleh? Jadi yang di Mekah tu Ustaz. Di Mekah siapa kata mereka tak baca doa kunut? Tapi dia bagi, dia lama, Dia dia bagi lama. dia bagi Ah. Kita sendiri baca lah tak? Okey. Dia bagi ruang, maksud dia tahu belakang dia ada yang bermazhab Syafi'i. Maka yang bermazhab Syafi'i ni baca je lah doa kunut. Tak sempat Ustaz, saya dah cuba.
Dah tak sempat. Tak sempat. Tapi Mama. doa kunut yang pendek boleh. Ha. Mama tahu dah doa kunut yang pendek macam mana? Tidak tahu. Bukan. Kunut yang pendek. Dia dah salam untuk Nabi. Bukan. Dia Ustaz, dia Bukan, sampai bukan. dia sampai salam untuk Nabi tu tak payah sambung lagi. Allah Ta'ala. Mana? Sudah Ustaz ajar. Hari tu saya dah beritahu dah. Ya, sudah. Ada doa kunut yang pendek. Dia sampai yang salam untuk Nabi tu saja. Ada lagi pendek pada tu? Lagi. Ada lagi pendek dia. Ada lagi pendek? Ada bukan? Ustaz, saya cari balik. Sana? Aku lupa betul-betul. Sana? Sejarah membaca. Ada lebih pendek lagi? Dia satu baris, satu dua baris. Satu baris? Satu baris kan? Bukan darurat. Memang ada. Ada. Ada lagi. Sudah banyak masalah yang kita pernah baca. Jangan kita baca pendek kan kalau dulu. Oh, banyak. Aduh, lantai dah menghafal. Saya tak jumpa. Jumpa. Ada di buku satu ada dalam kertas. Saya tak simpan dalam saya punya handphone. Ada. Memang doa tu satu baris. Doa tu satu baris. Doa kunut. Okey. Baik. Let's say lah. Kita tak hafal doa kunut yang pendek tu. Okey. Kemudian kita memang tak sempat nak baca doa kunut. Imam pun tak baca doa kunut. Maka apa nak buat? Selepas saja imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa boleh buat? Kita boleh sujud dalam salat. Boleh? Clear? Tak faham? Okey, imam tak baca doa kunut. Bila imam tak baca doa kunut, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Bila sampai masa untuk nak sujud sahwi, imam pun tak sujud sahwi. Makmum boleh tak nak sujud sahwi? Boleh. Bila? Setelah imam bagi salam. Macam tu je. Boleh? 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 Setelah imam bagi salam. Okey? Kita jangan ikut bagi salam dulu. Jangan kita ikut bagi salam baru kita nak baca doa kunut, baru kita nak sujud sahwi. Clear? Clear? Tak apa mak. Nanti saya bagi doa kunut pendek tu saya bagi. Jangan risau je. Tak perlu cari. Memang ada dalam kitab. Ustaz, ini Ustaz tadi kan Ustaz? Allahumma firli ya ghafur ya rahim. Ya Allahumma ghafirli tu ya. Ya ghafur tu. Ya ghafur ya rahim. Nanti saya semak balik. Banyak. Tak apa. Jangan risau. Ada dalam kitab Safinatun Najah. Ada dalam kitab Safinatun Najah. Ustaz, saya tengok dalam kitab ni ada. Dia kena pakat-pakat cari dengan Ustaz. Nice, kitab banyak. Dia masa nak cari memang macam ni. Ya Rabbana. Tengok. Tak apalah. Okey, baik. Masalah 133. Masalah 133. Okey, perkara yang ke 133, muka surat 113. Kitab Mama muka surat berapa? Muka surat 86. Muka surat 86, masalah 133. Muka surat 86, masalah 133. Masalah 133. Tajuk dia meludah dalam sembahyang ke arah kiblat. Meludah di dalam sembahyang ke arah kiblat. Apa hukum? Yang pertama, apa hukum kita meludah? Yang kedua, apa hukum kita ludah arah kiblat? Contoh kiblat depan sana. Apa hukum kita belum meludah ke arah kiblat? Meludah ke arah kiblat di luar solat, hukum dia makruh. Habis kalau nak meludahlah di sebelah
kiri. Okey, kalau nak meludahlah sebelah kiri. Kalau boleh cantik lagi nak meludah, janganlah bagi orang nampak. Saya ada seorang kawan, bila dia bawa kereta, tak habis-habis, dia kerja meludah je. Buka pintu, tui. Buka pintu, tui. Baik, meludah di dalam sembahyang ke arah kiblat. Makruh seseorang itu meludah ke arah kiblat di dalam sembahyang. Kalau dalam solat pun makruh, di luar solat lagi-lagilah. Okay? Dan makruh juga berimamkan dengannya. Dan makruh juga berimamkan dengannya. Maksud dia bukan perbuatan itu sahaja makruh. Kalau ada imam yang jenis meludah ke arah kiblat, ataupun kita sendiri yang memang kaki ludah pula ke arah kiblat, kita ni siapa yang nak ikut kita makruh. Pasal apa? Pasal buruk akhlak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sahlah kan? Abu Sahlah Sa'id bin Khilad. Betul lah? Dari bin Khalad, daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, katanya bahawa seorang lelaki dia mengimamkan bagi satu kaum, maka tiba-tiba meludah ia ke sebelah kiblat. Sedangkan Nabi SAW ada melihat perbuatan itu setelah selesai daripada sembahyangnya. Bersabda ia Nabi, ia tidak boleh jadi imam kamu semua selepas hari ini. Maksudnya Nabi larang. Pesan kat papa, pesan kat anak, pesan kat cucu, jangan sesekali kita meludah ke arah kiblat. Okey. Kalau terlupa macam mana? Terlupa cerita lain. Ini memang kita target tu kiblat ludah. Kiblat. Ustaz, kalau macam kita di belakang, kita mana nampak imam tu meludah itu? Nama pun tak nampak kan? Ya. Bila tak nampak tak ada isu. Ni cerita dia kita tahu. Maksudnya sampai pengetahuan kita dan kita nampak ada imam yang macam tu ataupun ada orang yang macam tu, tak boleh kita jadikan dia sebagai imam. Bila kita tak nampak, dia hari tu saya dah cerita rufi'al kalam an salasin. Diangkat pena ke atas 3 perkara. Lupa, gila, hitam. Bila lupa, gila, pitam ni tak nampak termasuklah benda tak nampak. Okey? Baik. Masalah 134. Benda ni dah simple lah, jadi kita terus je lah. Perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sembahyang. Ibu ayah. Teringat pula kuliah maghrib. Saya kadang kalau kuliah maghrib, kadang saya sebut ibu ayah, kadang saya sebut tuan-tuan. Selalunya saya sebut ibu ayah. Perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sembahyang. Takkan dalam sembahyang pun ada perkara makruh? Ya, mama. Sebab itulah jangan kita sangka bila kita solat, kita tidak boleh melakukan kesilapan. No. Dalam solat kita masih ada ruang untuk melakukan kesilapan. Baik. Perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sembahyang. Dekat sini ada lebih kurang 8. Kalau kita tengok dalam kitab besar lagi, ada lebih hampir 20 perkara. Ada hampir 20 perkara. Ini yang simple. Okey? Bagi asas. Kalau kita nak tahu yang 20 tu, kita habis kitab ni nanti kita masuk kitab besar lagi. Okey? Perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sembahyang. Yang pertama dia kata apa? Jangan ataupun makruh. Makruh ni apa? Faham tak makruh ni apa? Ada orang yang tak faham makruh ni apa? Kalau tak faham, bagi tahu, jangan malu. Makruh ni maksud dia kalau kita buat perkara yang tu, perkara tu makruh. Kalau kita buat perkara tu, kita tak dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat perkara tu, kita dapat pahala. Faham tak? Kalau kita buat, tak dapat dosa. Tapi kalau kita tak buat perkara tu, kita dapat pahala. Betul? Betul tak? Makruh seseorang itu melabuhkan pakaian atau kahwin betul.
Nak kahwin seorang lagi pula dah. Sudah kami rekomen tadi. Ada kosong. Makruh seorang itu melabuhkan pakaiannya atau kainnya hingga mencecah bumi di dalam dan di luarnya. Maksud dia, yang ni ada larangan tau. Ada hadis Nabi yang Nabi larang. Nabi tak bagi kita labuh. Tapi ulama bahas konteks kenapa Nabi larang. Nabi larang sebab zaman tu, masyarakat tu bila labuh ni, dia melambangkan kesombongan. Dia melambangkan kesombongan. Sebab tu Nabi larang. Kalau kita pakai labuh, bukan niat kerana sombong. Ya, lelaki. Okey? Maka tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Okey? Baik. Dan diharamkan jika dengan niat takbur bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan tidaklah makruh melabuhkan pakaiannya kerana perbuatan ini lebih melindungkan dan menutup badan yang mana semua badannya jadi aurat di hadapan orang ajnabi. Okey? Makruh kan? Makruh bagi lelaki. Yang kedua, makruh berselimut di dalam sembahyang. Mama ambil mama punya blanket tu, selimut terus. Tu mama solat. Mama bayangkan? Selimut, mama ambil sebesar-besar blanket tu, mama pun kelubung. Faham kelubung? Mama kelubung mama punya badan. Tu makruh ah. Makruh. Kalau kami sejuk macam mana? Tutup aircon. Masalahnya kami bukan masalah aircon, kami duduk di kundasang. Nak okey, bila sebut sejuk, makanya pada ketika itu tak makruh lah. Sebab apa? Sebab ada sebab. Dia cerita dia tak ada apa-apa ni. Pasal apa? Walid. Tengoklah cerita Walid. Saya orang duk cerita, kawan-kawan duk cerita Walid. Ha? Duk cerita Walid. Kawan-kawan duk sembang lah. Saya duk tengah-tengah. Cerita Walid, cerita apa? Yang tidak ada. Apa dia? Tidak ada. Tengok tak? Saya tak tahu cerita tu cerita apa. Tengok. Aku tengok pula sana. Tengok sikit-sikit yang Ha. sama-sama. Dia punya Okey, maksudnya kalau tidak ada sebab, makruh kita berselimut di dalam sembahyang semua badannya tanpa mengeluarkan dua belah tangannya. Yang ketiga, makruh membalut muka di dalam sembahyang. Makruh membalut muka di dalam sembahyang kerana Nabi SAW melihat ia Nabi seorang lelaki. Nabi telah melihat seorang lelaki membalut ia seorang itu mukanya. Nabi nampak seorang lelaki membalut muka dia. Maka Nabi SAW pun menyuruh ia seorang lelaki supaya dibukakan janggutnya seorang lelaki kerana ia seorang lelaki. Kerana ia muka seorang lelaki sebahagian daripada muka. Faham? Jangan tutup muka. Kalau perempuan, mari kita tengok. Yang keempat, dimakruhkan bagi orang perempuan bersembahyang menutupkan mukanya dengan menampakkan dua biji matanya sahaja. Macam beli macam Tolong baca sat kitab ni kat saya. Itu kenyataan. Mama tolong baca, Mama. Mama tolong baca nombor 4. Kok saya salah? Tolong baca. dimakruhkan bagi seorang perempuan bersembahyang menutupkan mukanya dengan menampakkan dua biji matanya sahaja. Sip betul. Bukanlah Ustaz, kalau solat. Okey, maksud dia perempuan kalau kata dia pakai purdah masa solat makruh kalau kita tutup. Kena buka. Kena buka. Baik, yang kelima. Tapi kan kalau buka, kalau dia buka tu, dia buka boleh menyebabkan orang serbu dia. Kan? Ya. Kan? Buka terus orang nak serbu dia. Pada ketika tu wajib
Dia tutup. Itu artis kali Ustaz. Dia betul. Okey. Yang kelima, makruh di dalam sembahyang menutup mulut dengan tangan tanpa hajat. Tetapi, okey, dari sudut tutup mulut makruh kalau dalam solat kita tutup mulut makruh hukumnya. Okey. Tetapi jika kerana hajat seperti menguap, maka disunatkan menutup mulutnya dengan tangannya. Mama kalau kita menguap, selalu kalau mama menguap, mama tutup dah mulut. Mama tutup macam mana? Dah Ustaz. Tahan Ustaz, tahan. Ada orang tutup macam ni, betul tak? Ada orang tutup macam ni. Ada orang tutup macam dua-dua betul. Jadi kalau tahan tu Ustaz nama menguap. Kalau tahan sampai terkentut, Bandar. mama, kadang kita tahan menguap, dia sampai terkentut tu. Angin tu. Saya biasa mama. Puk kentut. Punya nak tahan mengantuk tu lah kena terkentut. Saya kata kalau macam ni lebih baik aku menguap ya. Anginnya dari ke belakang. Okey? Mama kalau dah menguap tu tutup mulut. Sebab itulah mama makruh kita solat dalam keadaan kita lapar, makruh kita solat dalam keadaan kita perut kita tak selesa, makruh kita solat dalam keadaan kita mengantuk. Sebab apa makruh? Sebab dia boleh mengganggu ataupun menghilangkan khusyuk. Okey? Habis tu Kalau kita menguap tu kan, kita baca Fatihah. Jadi kalau kita menguap baca betul kan, jadi kena berhenti lah begitu. okey, katakanlah let's say kita tengah-tengah baca Fatihah tiba-tiba menguap. Bila menguap tu ulang balik ayat yang kita baca. Contoh, sampai dekat iya. Iya. Mama menguap, cuba jangan sampai ada bunyi. Buruk sangat bila kita menguap. Itu marah sudah. Buruk sangat mak. Marah tu Ustaz. Cubalah kontrol, lagi-lagi perempuan. Cubalah kontrol menguap, jangan bagi ada bunyi. Okey? Jadi apa nak buat? Kita mula balik dekat ayat yang kita menguap tu. Sama juga bila kita bersin. Tengah iya kalau mula balik ayat yang kita berhenti tu. Okay? Mula balik dekat ayat yang kita berhenti tu. Clear? Jelas? Terjawab mak? Ustaz, kalau dah menguap ataupun bersin yang melampau tu dengan bunyi sekali-sekali, kita akan membatalkan. Dia tengok bunyi. Kalau bunyi tu boleh memberi faham, maksudnya boleh memberi makna. Kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Sebab itulah mama, kalau mama dalam solat tiba-tiba mama cakap I love you. Dia tengah solat, tapi dalam kepala otak dah teringat tu, teringat ni. Kan? Dia tiba-tiba terkeluar. Sampai cinta. Dimaafkan. Tak batal. Dimaafkan. Tak sengaja tak batal. Tak sengaja tak batal. Terketawa. Sama, terketawa tak batal. Terketawa, nama pun terketawa. Tapi ketawa itu tidak bunyi lah. Ya, tak ada masalah. Senyum tengah-tengah solat ni. Pasal apa? Tadi ustaz bagi bunga. Dia berbunga-bunga. Itu berapa kali pergerakan tu sendiri. Dah, saya nak bagi tahu kata senyum, menangis, sedih dalam solat, semua tu tak membatalkan. Cuma jangan melampau. Okey? Satu lagi Ustaz. Ya, Mak. Kadang kita solat, lepas tu kita ada budak kecil kan. Contohnya saya dah. Kita ada solat. Tiba-tiba dia nak turun kaki. Jadi kita takut dia terjatuh. Angkat turunkan boleh solat-solat. Kita tengah solat. Memang dekat dengan dia. Dekat dengan sebelah kaki. Okey, dekat dengan dia. Tengah-tengah kita tengah rukuk. Tergolek, kita pun tergolek ni. Mulut jangan cakap awak. Kita pegang je tu. Boleh. Jangan suruh terus. Boleh. Boleh, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Ataupun memang kita nampak dah dia ada kebarangkaran jatuh. Boleh tak kita nak pegang dah? Boleh. Dia sebab tu lah kalau kita tengok, boleh tak kita solat kita kendong bayi? Boleh. Dia ada sama dengan itu pembahasan dia. Tapi kalau solat kendong papa, Dia gaya nanti dicium. dah beza. Okey? Boleh? Sebab tu lah mama kalau nak solat benda-benda macam tu orang kata tengok dululah. Sebab benda-benda macam tu dia boleh mengganggu kita punya kekhusyukan solat, dia boleh mengganggu kita punya kesempurnaan solat. Kalau nampak baby tu kan, mama ambil soletik mama megang siap mulut dia. Kat tangan kat kaki kan. Tak, saya nak bagi tahu lah something supaya dia tak mengganggu solat kita. Okey, ada lagi tak? Ya, Ma. Ini satu situasi lah kan. Okey, satu situasi. Orang tu dia solat. Orang tu dia solat. Dia berjemaah. Dia berjemaah. Lepas tu dia bawa anak. Bawa anak. Anak tu dah pandai macam mau berdiri lah. Anak tu dah boleh berdiri dalam umur berapa? Macam mungkin tak perlu dia tak nak. Okey, okey. Lepas tu bila dia solat, anak tu bergerak. Lepas tu dia sudah solat kan. Itu dia dalih anak tu. Itu dia di ujung lah. Lepas tu bila dia solat lagi, anak tu bergerak lagi. Dia galih ke. Kalau dah banyak kali, batal tak? Baik puas. Tak solat. Pergerakan 3 kali, bila sebut 3 kali berturut-turut ni, sekiranya dia tak berturut-turut tidak membatalkan solat. Contoh. Berturut-turut. Okey? Tak, saya tunjuk jalan. Sama lah dengan tangkap tu. Kalau 1 2 1 2 1000 kali dia langkah pun tak jadi masalah. Sama pergerakan tadi. Okey. Cumanya kalau semain jemaah lah, dia mungkin masa tu sesuatu yang tak dapat dielakkan, dia bawa anak perempuan ataupun anak kecil dia. Kalau kita kalau tak ada apa-apa, kalau boleh anak umur mumayyiz baru boleh buat. Saya mencadangkan, okey, saya bukan mengajak, saya bukan memaksa, saya mencadangkan mama kalau nak bawa anak solat, nak bawa cucu solat, umur yang terbaik adalah umur mumayyiz. Sekarang ni purata umur mumayyiz berapa? 7 tahun. Umur 7 tahun bawa anak ke masjid surau. Selagi mana anak belum sampai umur 7 tahun, simpan anak tu dalam store. Sebab apa? Nanti dia jadi fitnah kepada orang lain, dia jadi gangguan pada orang lain. Sebab apa? Nabi pun kata ajar anak solat umur 7 tahun. Nabi tak suruh ajar anak solat umur 3 tahun. Kita 3 tahun, 4 tahun kita dah bawa dah. Konon-konon apa nak bagi latihan biasa. Betul, latihan. Tetapi suasana tu tak mengizinkan. Okey? Dia ganggu orang lain tu. Sekali dia main pegang Pak Imam pula. Pak Imam pula pakai jubah. Nah, dia selak jubah Pak Imam. Masuk dalam jubah. Panjang cerita tadi. Dia seluar pondok ni. Hai. Kalau makan sebelum Hai. Betul mah benda tu berlaku. Kawan-kawan saya kat KL tu lambat mama. Dia masuk dalam jubah, dia masuk. Saya tak apa mama, dia masuk dia buat apa tak tahulah dalam tu. Hei ya Allah. Imam tu nak tolak budak ada dalam kaedah, tak tolak dia nak sujud, tak boleh. Baik, yang kelima, makruh di dalam sembahyang menutup mulut dengan tangan tanpa hajat. Tetapi jika kerana hajat seperti menguap, maka disunatkan menutup mulut dengan tangannya. Yang yang keenam, makruh seseorang sembahyang di atas hamparan yang bergambar salib atau apa gambar sahaja, atau berjalur-jalur seperti sejadah Yamani, atau tikar yang berjalur-jalur yang boleh melalaikan sembahyang. Keyword dia apa? Keyword dia dekat melalaikan sembahyang. Apa-apa sahaja hamparan yang boleh melalaikan solat kita, yang boleh menghilangkan ataupun mengurangkan khusyuk kita, sunat ataupun makruh kita pakai. Makruh kita gunakan. Contoh,
Mama kalau di masjid memang tak boleh buat apa lah. Pasal dia ada kapet khas. Kalau mama solat di rumah atau kalau mama rajin, bawa lah satu sejadah ke apa ke. Kalau boleh putih. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sungguh mama, kalau mama solat dekat sesuatu yang ada corak-corak, nanti mama nampak macam kepala babi. Udah di hidung. Dia ramai. Saya tak tahu kalau mama tak pernah asal. Saya kadang ada solat. Kena pula pada ketika itu ada isu sejadah. Mulalah duk belak sejadah. Oh lah. Betul ya. Tanduk dia, hidung. Oh, kenapa hidung dia ni terbalik? Sana tak terbalik. Dia mengganggu kita punya khusyuk. Sebab tu makruh. Makruh. Faham? Berbalik kepada adik kan, Okey, ha. Mama pernah satu kali Okey. di luar negara lah. Okey. Dia memang tidak ada macam tempat untuk, dia cuma ada satu bilik. Orang Islam boleh solat, orang Kristian pun di situ. Dia ada salib. Masa tu mama tak nampak. Tapi kita sembahyanglah macam biasa. Adalah orang-orang Arab juga kan. Di lapangan terbang Australia kan. Jadi bila sudah lepas, ada salib. Jadi apalah. Boleh tak kita solat dalam gereja? Boleh? Tak ada masalah. Apatah lagi lah keadaan mama tadi itu memang dekat negara, memang bukan negara Islam. Tetapi dia menyediakan tempat untuk solat. Cuma dalam tempat solat tu ada salib. Boleh ke tak kita solat? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Hatta kalau kita sendiri nak solat dalam gereja pun boleh tak? Tak masalah. Cumanya benda tu kalau saja-saja. Dia cerita kalau saja-saja pergi situ. Sebab apa? Nak solat. Sebab apa? Saya orang Islam. Nak tunjuk kuatnya iman, pergi solat dalam gereja. Itu tak boleh. Okey? Situasi mama tak ada masalah. Boleh je. Ustaz, satu Ya, Mak. soal kiblat Ustaz. Kiblat. Kiblat. Dulu Ustaz tak adalah handphone yang canggih boleh tunjuk kiblat di mana di mana. Okey. Tahun 80-an. Jadi masa tu saya di Bangkok. Nah, Jadi sudah. datang malam. Bengkok kiri ke kanan? Lepas tu kita datang malam Ustaz. Okey. Lepas tu nak solat maghrib isya kan. Jadi kita tak tahu tak ada apa hotel dia tak ada penanda kiblat. Jadi kan kita tak tahu di mana kiblat sebenarnya. Okey. Sekali kita solat jalan mana-mana kan dengan betul. Jadi tiba-tiba siang besok yang kita solat ni matahari terbit. Macam mana tu Ustaz? Allah Ta'ala kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Macam mana? Dia ada ayat sebelum tu, saya lupa ada ayat. Di situ ayat tu nak beritahu apa? Hang hadaplah ke mana saja yang hang yakin. Pada keadaan macam tu, kita yakin mana? Contoh, saya dengan mama. Saya, mama, lepas tu ada mama N, ada mama Jasna. Mama yakin belah sini. Mama pun hadap belah sini. Mama N dia yakin belah sini. Ni kiblat ni. Gaduh dengan mama. Kiblat sini. Yang mama sini. Yang mama N sini. Lepas tu mama Jasna pula. Tak, dua-dua tak pay. Sini. Saya pula kata lah ni tiga-tiga tak pay. Kiblat kita belah sini. Empat-empat orang menghadap kiblat masing-masing. Salah tak salah? Sebab apa? Kita yakin mana? Bila esok, sekali yang betul, Mama Jasnah yang betul kiblat orang ni. Okey? Habis yang lain? Yang lain solat lah semua. Sebab bila datang kiblat yang betul, maka yang tadi tu kena qada. Kena ganti balik. Ya. Sebab kita dah tahu dah, melainkan sampai dah Bangkok, dah balik ke lurus pun tak tahu. Solat kesah. Kan, kita dah pergi Bangkok, bila sampai lurus pun masih tak tahu lagi. Maksudnya salah. Dari Thailand. Okey? Clear? Clear. Jelas tak? Namanya juga Bangkok Ustaz. Dia mengaji ni, belajar fardu ain, belajar bab solat ni dia seronok apabila kita ada soal jawab. Kalau setakat berdengar baca
Baik, yang keenam, makruh satu lagi mama jangan sangka soalan mama tu soalan remeh. Soalan mama tu takkan tu pun dengan saya jangan. Dengan saya semua soalan penting. Sekalipun benda paling kecil. Lagi ataupun benda tu dah tanya dah 2019 tapi tak ingat. Kalau perlu ulang tak apa, tanya aja, jangan risau. Lagi mana saya ada suara, saya ulang. Yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh, makruh mengangkat baju atau kain semasa hendak rukuk atau sujud. Kan bila kita nak rukuk kan. Kita pun kan. Okay. Lepas tu bila kita nak sujud kan selalunya ada orang duk angkat. Makruh hukum dah. Makruh? Kalau Makruh ada hukum. Ustaz sempit dia keluar dia tu sempit. Okey, dia cerita dia tak ada sebab. Oh, sebab. Kalau tarik ni pasal apa? Kan pakai slot jin. Bila slot jin kalau tak ni misal lagi terkoyak lagi boleh tak nampak mama. Nampak. Jadi dia pun tarik. Itu ada sebab tak ada masalah. Ni sesaja. Okey. Ataupun slot kita ketat ke apa ke, takut saya ternampak belakang ni. Okey. Baik. Makruh mengangkat baju atau kain semasa hendak rukuk atau sujud. Demikian juga dimakruhkan menghimpit kedua belah tapak kaki ketika berdiri. Mama, berapa jarak? Berapa jarak antara kaki mama ni? Boleh ni. Okey. Tak boleh sangat nak ambil tu. Macam tu. Macam tu je. Ada orang lah. Lagi. Saya kadang saya tak faham. Apa halang sampai macam ni. Ada hidrosil. Dia memang Okey. pintang dah tu. Cukup macam ni sudah lah. Ni ada yang sampai macam ni. Bisul. Oh. Mama takkan agak bisul mama agak-agak mama. Berurut kembang rasa air pasang. Apa yang berurut? Tak faham. Pijinya. Angin pasang. Tak. Dia kalau gemuk lain. Ni hak yang tak gemuk lah. Dia cerita dia bukan gemuk. Apa berburut? Bukan baburut. Lagi balik. Urut berurut ni macam tu air pasang di kembang. Takkan sama macam ni mah. Itu dia punya kantong itu kembang. Takkan kembang besar ni. Iya, yang besar-besar. Nah, itu dia pernah nampak Ustaz. Jangan sengaja. Kalau tidak ada burut pun. Jangan yang sengaja. Tidak ada burut. Dah cerita dia kalau tak ada sebab. Okey, tak ada sebab. Dia waktu air pasang deh. Ustaz satu dulu Ustaz. Ma. Lelaki dengan perempuan sama tak jaraknya itu 1 jam. Sama aja. Sama ya. Sama aja. Okey. Masa mama kat takut mama bila tu janganlah mama rapat sampai macam tu. Makruh. Dia tahan kencing kalau ni. Ini tahu gitu, kau tahan kencing. Okey. Habis dah. Makruh kan? Berdiri merapatkan kaki macam tu pun makruh. Menahan kencing pun makruh. Okey? Kalau untuk perempuan macam mana kaki? Sama. Tahan kentut tu salah. Dah. Dah cerita kalau dia rapatkan kaki, rapatkan sampai macam ni. Okey? Tahan kentut mana? Tahan kentut makruh. Tahan berak makruh. Tahan kencing makruh. Tengah solat ni. Tengah solat tahan kentut makruh. Maksudnya kalau mama kentut dapat pahala, mama tahan kentut makruh. Sudah kan habis Ustaz. Ujung-ujung Sebab mama pun tak tahu bila dia keluar. Tahiyatul Ayat sudah. Akhir sudah Ustaz. Kita nak tahu nilai solat kita macam mana. Bila berlaku macam tu kita tahu. Oh tuan, macam ni je lah punya nilai solat. Malas nak wudhu lagi. Ya, pasal malah nak solat. Maksud dia kita bukannya mendirikan solat, kita cuma menunaikan solat. Maksud ada beza tak mendirikan solat dengan menunaikan solat? Beza. Menunaikan solat Tuhan suruh buatlah. Mendirikan solat sebelum Tuhan panggil aku dah standby dah. Beza. Makruh ah, makruh.
Kalau saya macam mana? Kalau saya tahan. Makro itu ajar kami, mama sudah. Tahan. Ya, tahan kentut makruh. Saya bila kalau saya dah angkat kat takbiran. Kalau saya jadi imam lah. Kalau saya jadi imam atau kalau saya pernah angkat takbir baru rakaat kedua. Dia main Haruslah. dia main nak terberak mo. Mo jadi imam mo. Kalau seorang boleh kira. Dia main tadi tak rasa tiba-tiba dia main. Mo saya berhenti. Saya keluar. Lantak lah belakang ada beberapa orang pun pandai-pandai lah. Mesti ada yang pandai di belakang. Mesti ada yang pandai. Tapi kadang-kadang dia hanya gangguan. Kan? Dia biasanya kalau kentut, kencing dengan berak ni memang dia bukan gangguan. Dia memang betul-betul. Dia memang betul-betul. Memang betul-betul. Jadi mama kalau mama nak kentut, mama kentut je lah mama. Lepas tu solat lah. Kalau mama nak kencing, memang mama berhentilah mama pergi kencing dulu. Itu tak Kencing. gaban sudah. Baik. Yang ke-8, dimakruhkan mendirikan sembahyang di dalam gereja yang bersih, yang tidak terdapat di dalamnya atau di dindingnya patung dan gambar-gambar. Tetapi jika terdapat semuanya itu dan boleh menimbulkan sangkaan membesarkan syiar-syiar agama mereka, walaupun bersih, maka haram hukumnya mendirikan sembahyang di dalamnya. Ini soalan yang Mama tanya tadi. Maksud dia kalau dalam gereja tu bersih sekalipun, bersih ni, bersih satu dah lah, bersih yang kedua kosong. Maksud dia tidak ada patung salib, tak ada apa, dia macam hall. Pun makruh kita solat dalam gereja. Tapi berbezalah situasi Mama tadi. Situasi Mama tadi, Mama bukan solat dalam gereja. Memang tempat tu dia khaskan untuk orang solat. Dan Mama pun tak tahu kata situ pun Kristian pun boleh solat. Berbeza. Kenapa kita bagi faham? Hukum dia berubah ikut konteks. Hukum dia berubah ikut konteks. Dia tak ada statik. Okey, kena faham. Baik. Selesai. 135. Sama sikit lagi. Perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sujud. Mama, dalam sujud pun ada beberapa perkara yang kalau boleh kita elakkan. Okey? Dimakruhkan memegang anak-anak atau meratakannya di tempat sujud. Dalam kitab Mama dia tulis apa? Anak basuh. Anak-anak? Oh, kat sini dia anak-anak je. Anak-anak apa? Anak-anak? Anak-anak batu. Tapi ada pengamal apa tu? Mazhab apa? Itu Syiah. Syiah. Dimakruhkan memegang anak-anak batu atau meratakannya di tempat hendak sujud. Mama, makruh Mama, makruh. Kalau Mama solat, contoh, Mama pergi umrah. Tempat Mama nak solat tak ada melainkan situ ada batu. Maka apa nak buat? Sujud je lah, ada batu pun ada batu lah. Berduri lah. Okay. Makruh kalau Mama alamak batu, Mama tolak. Makruh. Mama sapu. Makruh. Okay. Tapi kalau memang Mama memang letak batu, nak solat tu, kita kena panggil jawi je lah macam tu. Pasal apa? Tak dah Syiah. Okay. Tapi kalau kita nak solat, kalau kita nak sujud tiba-tiba sejadah Itu terbang. Oh, sejadah tu kita nak sujud. Sekali angin tu terlipat. Kalau kita tak lipat balik ada masalah tak? Tak ada, sujud je lah. Tapi kena batu. Kalau kita buka makruh. Sebab apa makruh? Dia sama macam kita. Sengaja. Sama kita lihat batu. Sedangkan kalau kita sujud atas tu pun ada masalah tak? Terlipat dah tak ada masalah. Tapi kalau batu tu sakit juga. Macam tu. Kita nak tahu iman kita tahu mana. Setakat mana iman kita. Tuhan baru letak batu. Kita boleh sakit dah. Ha? Jangan dalam kepala. Jangan ditekan. Mama, sujud kena tekan.
Sujud. Dahi mama kena menekan. Kalau mama tak tekan tak sah. Yang salahnya mama tekan dalam lubang. Okey? Deh. Dimakruhkan memegang anak-anak batu atau meratakannya di tempat hendak sujud. Dan makruh menghembuskan debu-debu di bumi. Kalau debu pun makruh mama hembus. Kalau setakat sejadah tu, piu. Gilah. Okey. Dan penat. Sebab dah makan. Minum. Jangan risau. Ni pagi ni Cikaro saya ada. Bila Cikaro ada dia masuk, saya dah kenyang. Tapi lapak balik. Dan makruh menghembuskan debu-debu di bumi atau di lantai kerana sujud. Makruh mama, jangan buat lah. Dan makruh apa ni? Mengipaskan dirinya dengan kipas di dalam sembahyang atau menyuruh orang lain mengipaskannya. Dan makruh mengepak, mematah-matahkan jari. Ni mah. Okey? Kaki pun boleh. Makruh. Okey? Dan makruh mengepak, mematah-matahkan jari atau menjaring-jaringkan jari di dalam sembahyang atau memerhati kutu atau pijat di atas bajunya. Mama Karimah duduk depan. Mama Hasnah duduk belakang. Duk perhati apa benda tompok kat belakang tu. Duk perhati tompok tu. Makruh tu. Okey? Yang Mama Karimah pun yang pergi pakai baju tompok-tompok tu pasal apa? Tak tahu. Sebab tu mama bila kita solat, kenapa ulama dulu larang kita pakai baju yang ada tulisan? Sebab dia mengganggu kekhusyukan orang. Mama pakai Mama, mata kita ni dia akan tangkap sesuatu yang lagi mana dia boleh tengok, dia nak tengok. Okey? Telekong yang ada di belakang tu. Tambah pakai telekong yang Mami Jarum punya tu. Masalah tak? Masalah. Dan berkata Syekh Abu Hamid, maka lebih aula dibiarkan sahaja. Maka lebih aula dibiarkannya sahaja. Dan berkata beliau lagi, tetapi tidak mengapa jika ia mencampakkannya dengan tangannya atau memegangnya sehingga selesai daripada sembahyangnya. Dan berkata Syekh Abu Hamid, selanjutnya Syekh Abu Hamid ni siapa? Imam Ghazali ya? Imam Ghazali. Maka tidak mengapa jika ia membunuh binatang itu. Tu yang dia cerita pasal pijat tadi tu, kutu pijat di dalam sembahyang. Seperti mana tidak mengapa membunuh ular dan kala jengking dan kutu anjing. Kutu anjing dan pijat dan sekalian serangga yang menyakiti kita di dalam sembahyang. Bahaya tu kalau tak dialihkan memang. Itu cerita kalau ada benda tu okeylah. Dia cerita tak ada apa-apa. Nyamuk, kalau nyamuk. Mama kalau nyamuk, mama tampak nyamuk tu berdarah. Bila berdarah, sekali lagi solat mama batal. Biarlah. Biarkan mama. Mama tahu tak? Gatal bos. Nyamuk ni bila dia mati? Lepas dia isap darah. Ya, lepas dia kenyang dia mati mah. Mati terus. Jadi biarkanlah. Kalau kita solat Ustaz, Betul. Dia mati. Apa dia mah? kalau kita solat kan, kita solat tiba-tiba ada lipas, kita geli dengan lipas tu. Kita nak sujud nanti dia naik ke kepala macam mana tu Ustaz punya rasanya. Jadi kita tak berani, so kita geli. Memang kita geli. Okey, apa yang mama boleh buat? Kita nak solat. Depan kata ada tikus. Ada lipas. Apa lagi yang menggelikan? Ulat gonggok lagi. Cicak lagi apa lagi? Yang menggelikan mama. Kumbang. Maksudnya apa sahaja yang menggelikan mama lah ada di depan mama.
Soalan saya, Mama nak buat apa sekarang ni? Adik kan. Itu pun tak pernah. Mama boleh buat apa? Adik. Kalau Mama yakin dia takkan berubah, Mama ubah. Dia pun dia Itu kata kalau yakin dia tak berubah, Mama ubah. Kalau dia dah berubah, kalau dia memang situ saja, dia yakin. Iyalah begitu. Mama nak buat apa? Mama nak rukuk, dia ada lagi. Mama nak buat apa? Tunggu dia lari. Kalau Mama dalam keadaan berdiri, selagi mana Mama boleh berdiri, tunggu. Sebab apa boleh tunggu dalam solat? Sebab berdiri rukunnya panjang. Rukunnya panjang. Sujud rukunnya panjang. Dia pun tunggu juga Ustaz sujud. Iya. Naik atas kepala. Kalau Mama sujud mati tak? Mama mati tak? Kalau Mama sujud, Mama tak mati. Kalau boleh sujud. Dia naik. Geli Ustaz. Ha? Geli. Saya pun tak tahu nak jawab kat macam mana. Sebab saya dah bagi tahu dah, boleh ubah. Mama kata nanti dia ikut. Maksudnya Mama ubah dia ikut lagi. Ubah dia ikut lagi. Kalau Mama nak batalkan solat, tidak ada perkara yang boleh membatalkan solat. Kalau Mama batalkan solat, haram. Saya cuma boleh kata Mama boleh tunggu lah. Kalau Mama tak boleh tunggu, Mama kentut je lah. Sebab tak ada perkara yang membatalkan solat kan. Selagi mana tidak ada perkara yang membatalkan solat, haram batalkan solat. Tapi Mama geli. Sungguh juga benda tu kena ambil kira juga kan, sifat manusia. Kita yang tak ada rasa geli, kita boleh lah kata macam. Kita yang ada perasaan geli, boleh tahu. Geli sampai dia tak boleh nak gerak. Pasal geli. Sungguh juga. Ada yang lain terus lompat ke atas meja. Ustaz, saya beri Ustaz perkara yang membatalkan solat tu. Contoh kita nak solat Johor. Okey. Johor, ya. Tapi kita dah solat, kita niat asar kan. Jadi silapkan kita dah tu. Boleh tak kita batalkan solat? Okey. Mama nak solat Zuhur, tapi Mama niat asar. Saya nak tanya balik. Ada beza tak lafaz niat dengan niat? Yang Mama maksudkan apa? Niat ke lafaz niat? Lafaz niat. Jadi ikut niat yang awal. Mama, lafaz niat sunat kita sebut. Niat dalam hati. Lafaz niat kita nak solat Zuhur. Tapi usalli fardal maghribi salasa rakaat. Benda tu berlaku pada saya sendiri Mama. Dan benda tu masa saya jadi imam. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin. Allah. Tu apa? Tak ada orang nak tengok, tak ada orang apa. Allahu akbar. Mulut saya lafaz maghrib, niat saya apa? Zuhur. Tak masalah tak? Melainkan mulut Mama lafaz maghrib, niat Mama pun maghrib. Sedangkan tu solat. Selalunya jadi macam tu, kita terlalai. Boleh? Ada soalan? Mama berbulu ada soalan? Tak. Jadi kalau kita terus macam tu mana sangat kena niat baliklah. Tak perlu Mama. Sebab mulut Mama, yang di mulut ni sunat Mama. Contoh, Mama nak solat Zuhur, tapi Mama sebut usalli fardal asri. Hati Mama sebut apa? Hati Mama nak solat apa? Tapi selalunya yang hati itu yang tersilap. Kalau mulut sebut lain, hati tetap dengan Zuhur, tak ada masalah. Tapi kalau mulut sebut Zuhur, mulut memang sebut Zuhur, tapi hati ni asar. Kena niat semula. Semula kan? Tak sah. Maksudnya kalau Mama dah angkat takbiran, Mama sebut Zuhur, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, tapi hati Mama asar. Tak sah. Mama kena mulakan balik. Usalli fardhu zuhri, bagi sama-sama. Okay?
Clear? Jelas? Dapat sesuatu? Dapat sesuatu? Dapat banyak. Ada soalan last? Minta pengesahan ke? Ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti di situ. Mama tolong tanda. Hari ni 1, hari bulan 5. Mama dah separuh tahun dah Mama. Mama pasal tak umur kita bertambah? 2019 5 tahun yang lepas saya nampak Mama muda 5 tahun yang lepas. Aduh, tu atau gaya kita. Tahun ni 2025 maksudnya dah 5 tahun kita bersama, umur kita pun dah meningkat. Mama pun dah makin berusia, saya pun dah makin berusia. Itulah. Cuma bini je tak tambah-tambah lagi. Sembang tambah bini ni daripada 2019 Mama. Kalau Mama yang baru kenal dengan saya mungkin apa ustaz ni balik-balik sebut pasal kahwin poligami. Mama tanyalah mama-mama yang daripada 2019. Saya bercakap pasal kahwin ni daripada 2019 Mama. Sampai ke hari ni tak settle-settle lagi. Itu di mulut, di hati tak. Banyak yang orang nama mama tak setuju. Itulah. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung lagi esok mengaji macam biasa. Kalau tak ada apa-apa dah, kita berhenti dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya baru teringat, rupanya hari ni cuti, hari pekerja. Tadi saya ingat, lepas tu saya lupa. Ustaz, makro Ustaz. Itulah. Orang lain semua cuti, saya buat kenal. Kawan-kawan saya tanya, hang ni tak penat ke belum? Dah Ustaz, saya cari kantin pun tak ada buka. Alah, laparnya saya. Kawan-kawan tanya, hang ni orang cuti, hang buat kedai, hang tak penat ke? Saya kata kat kawan-kawan saya, kalau aku penat, aku belum ada jawapan nanti bila aku balik nak jawab ke Tuhan. Jadi mana sempat aku buat ni. Ustaz, bila nak mula di Al-Fatihah? Saya dah mula sebenarnya. Klinik Fatihah. Mama, saya nak beritahu Mama. Klinik Fatihah ni macam mana tau? Yang di Sungai Berdaun bukan? Bukan. Yang di Sungai Bedun 2 orang je tanda Mama. Kita orang ni tunggu-tunggu je. 2 orang je tanda Mama. Macam mana kau tunggu-tunggu kau masuk hari ni? Klinik Fatihah ni macam mana? Mama datang. Mama duduk sini. Lepas tu dekat tangan saya ada satu borang. Lepas tu saya kata, okey, Mama baca. Mama baca pun macam dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Mama punya. Saya tanda tau. Saya tanda apa dia yang Mama yang salah tu. Ataupun yang tak tepat tu. Bila hari Ahad? Saya buat hari Sabtu Mama. Sebab saya tengok dalam grup, memanglah saya dah invite. Memanglah ada ramai 24 orang. Tapi dalam 24 orang tu saya nampak, saya tak tahu lah nak kata. Saya takut Mama salah faham. Saya bukan mengajar tau. Saya bukan mengajar. Kalau nak Mama nak betulkan Fatihah Mama kena masuk kelas mengaji. Saya tak boleh. Kalau masa ketika tu saya nak betulkan tak boleh. Saya cuma tolong beritahu Mama, okey, Mama kat sini ada masalah. Saya tanda-tanda ni. Kalau Mama nak repair, Mama kena repair dalam kelas. Mama tak boleh repair dalam satu kelas je ni, tak boleh. Mama boleh repair kat saya ataupun Mama boleh repair kat ustaz lain. Bawa borang tu, ustaz saya ada masalah Fatihah saya, Ustaz Anwar ada semak. Ada masalah sini. Boleh tak tolong ustaz repair? Macam tu. Memang saya dah mula dah. Saya dah mula dah kelas. Cuma untuk yang dalam grup semak Fatihah tu, saya takut Mama salah faham. Mama duk sangka saya buat kelas untuk Fatihah. Tak, saya tak buat kelas Mama. Saya tak buat kelas. Saya semak saja.
Semak, kalau mama nak repair mama punya Fatihah, mama kena masuk kelas, mama tak boleh. Waktu tu tak boleh. Dan yang mengaji dengan saya, ya. Tanyalah. Yang masuk kelas saya, yang setiap hari tu memang kami sekarang ni setiap sebelum kami mengaji, saya akan Fatihah dulu. Bukan nak bagi kelas dengan buku tu. Buku yang semak. Ya, memang tu kata plan ni banyak. Mula nak buat macam ni. Lepas macam ni timbul pula macam ni. Lepas timbul macam ni timbul pula macam ni. Tapi semua buku dah ada. Semua dah ada. Semua dah sedang menunggu Yang buku baru tu. di Desember. Tak apa. Nanti saya atur. Ni bulan 5 kan? Bulan 5. Hari Sabtu ni bagi saya cuti dulu. Bagi saya cuti dulu. InsyaAllah minggu depan. Apa-apa saya akan bantu. Saya akan. Jangan risau. Jangan risau. Dan kalau saya kata bawa buku lah. Ada lagi? Ada lagi tak mama? Tiada.